Kalau ini berlaku kat keluarga kau, agak-agaknya apa kau akan buat? Ini Dadarau Bilhor dari Mumbai, India. Seperti biasa berbekakan cangkul buruknya, dia akan menampas setiap lubang berbahaya di atas jalan raya tanpa bayaran, tanpa bantuan sesiapa. Di mana ada lubang, di situlah dia muncul. Semua itu dibuat kerana satu tragedi yang dia takkan lupa. Pada tahun 2015, anak lelakinya Prakash 16 tahun sedang menunggang motosikal bersama sepupunya. Dalam keadaan hujan lebat dan jalan raya yang licin, motosikal mereka tiba-tiba melanggar sebuah lubang yang ditenggelami air. Prakash tercampak dan kepalanya terhentak kuat di atas jalan raya. Tidak lama kemudian, Prakash meninggal dunia. Kehilangan itu mengubah hidup Dadarau sepenuhnya. Dia tak salahkan kerajaan, tak mudahkan jari, tak tunggu sesiapa. Dia kembali ke lokasi anaknya jatuh dan dari situ dia buat sesuatu yang orang tak sangka. Dia sendiri turun padam menampas setiap lubang berbahaya. Sejak hari itu, dia bergerak sendirian seluruh Mumbai menutup lubang satu demi satu supaya tiada orang lain ulang nasib yang sama. Peliknya kehilangan orang tersayang. Bagi Dadarau, setiap lubang yang ditampas seperti satu penghormatan untuk Prakash. Tindakan seorang ayah biasa ini akhirnya menggerakkan jiwa satu bandar. Orang mula cakna, mula bantu dan mula sedar betapa berbahaya lubang di atas jalan raya. Hari ini Dadarau telah menampak lebih 500 hingga 600 lubang di Mumbai. Semua ini kerana satu nama, Prakash.